TC Dr. Muhammad Anis Fakhri bin Muhammad Nisfu dari Pulau Pinang. TTT ni adalah salah satu pengiktirafan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Saya sendiri telah mengambil TTT melalui INSEP. Okay, untuk pengetahuan, INSEP ni adalah satu pusat latihan bertauliah, JPK, dan saya ambil di situ TTT, dan mereka telah guide saya lah untuk nak ambil TTT ni. Kita ada TTT macam saya sendiri dalam bidang industri, dan apabila kita sebagai seorang management dalam bahagian pengurusan dan pentadbiran, dan semestinya kita akan ada team members. Kita akan ada ramai anak buah yang di bawah seliaan kita. So TTT ni memang sangat membantu saya apabila kita dapat pengetahuan tentang mengajar kita punya team members dengan secara berstruktur dan juga mengikut standard kemahiran dalam bidang facilities management, occupational safety and health, drone technologies, electrical chargement, high voltage electrical systems, construction management, project management, dan lain-lain. Perlukan trainer yang bertauliah. So sebab kita ada TTT, so kita ni dipilih. So kepada yang di luar sana, dapatkan kelulusan anda di INSEP. Okay? Go TVET, empowering competencies.